Dah ambil kan. Dah makan. Ketang ke apa ni? Ketang ke ikan? Bismillahirrahmanirrahim. Ikan. Kasang. Sampai spot kan, tapi dia dah macam tak best dah pasal depa dah palam ah. Depa dah palam ah lok tu yang pecah tu, jadi aku try lah kan. Duduk sat. Setengah jam kan, tengok macam mana. Tak ada tak belah ah. Tak dia. Aku tak tahu nak tekin macam mana kan. Bosau. Aku silap bawa nombor dekat tu geng. Aduh jam lah. Gila tu aku boleh lupa bawa leader weh. Memang ish, ya Allah. Hai. Balik awal macam ni weh. Lupa bawa leader pula. Weh, hang jangan gelak aku. Hang jangan gelak aku. Jangan ada leader. Aduh, lupa bawa leader. Ya Allah. Hah? Leader 30-40 boleh ya. Dok. Ada apa? Hari aku tak dok langsung kan leader. Aku ada di ni pun tebal semua. Hari jam. Jalan tak weh? Tolong weh. 30 tak? Boleh ya. Ada. Aku patah balik. Okay. Tak, aku pergi. Okay geng, dah dapat geng tali. Kecil lah ni, aku rasa dalam 30 LB lah ni. Boleh kot. Daripada tak ada apa tadi. Gila betul weh mengai casting tak bawa leader. Hari tu. Hari tu aku pergi mengai kolam Titi Mega. Jadi aku bawa keluar barang-barang casting dalam beg ni. Kan? Lepas tu pagi tadi kelang kabut. Jadi aku bubuh barang, aku dah rasa macam ada benda kan. Tapi tengok macam cukup dah kan. Tapi duk rasa macam ada benda tertinggal kan. Rupanya ni lah leader lah. Aduh, jam. Tak apa. Kita cuba. Dengan memory card aku silap bawa kan. Malam aku duk pindah-pindah video. Aku nak edit. Lepas tu aku lupa balik nak tukar. Alamak geng. Aduh. Oi. Balance ada 30 minit lah kan. Rakam lah kan. Okay. Dalam ni semua video yang aku tak edit lagi. Okay. Kita tengok macam mana kita ejah. Apa tu sekarang nonton lah. Semoga mencakap lah ni kan. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku punya kalut tengok ladung pun aku tak boleh lah, di sini tak ada aku pasal dia dah tak ada apa, tak ada along tu kan. Jadi aku layan lah. Pin tu pun boleh jadi pemberat lah. Tak boleh lagi bawa petukang. Aduh, jam tu tak tahu ada ikan tak ada ikan pasal dia dah tak ada arus lah kan. Dia tak ada
laluan masuk dah ke kolam tu. Jadi mungkin ikan sekap tak ada kot. Tak tahulah, aku try kan. Kalau ada alhamdulillah rezeki lah. Tak ada macam mana. Kita cuba. Tapi tengok ada ikan nak main kan. Takkan tak ada pemangsa. Okey. Kita try lah. Try duduk saat 15 minit kan. Tak ada sambaran tapi tahu. Video ni memang lembut lah ni. Yang ni memang aku tak tahu lah. Aku ikat tadi pun dah berbulu lah. Masa bak simpui tadi kan. Jadi tak ada arus lah tu. Tak tahu ada ikan tak ada ikan. Cuba lah. Okay. Lagi ada makan-makan lagi aku record. Dah ambil kan? Dah ambil. Dah. MJ. Okay, padu kan? Alhamdulillah geng. Alhamdulillah ada rezeki aku geng. MJ padu weh. Mantap lah. Gila lah. Padu. Dia tali. Alhamdulillah. Padu weh. Yang kali kedua aku dapat MJ saya besar. Mantap weh. Mantap. Ada. Kita try. Aku ada sekap putih tak? Okay. Mantap. Uish, leher tu. Okay kan. Dia ambil punya kasar tu. Masih baik tak. Aku dah nak belah tadi. Aku dah nak belah lah. Asyik baik lah. Rezeki. Okay. Aku kena delete tu dah. Aku kena off dulu kamera pasal memory card tak banyak space. Okay lah. Sekejap lagi kita sambung balik. Okay kan. Kita cuba lagi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udang kedua. Alhamdulillah. Hanya beberapa kas, tak sampai 10 kali kas aku rasa. Aduh, dia ambil. Letup pop. Puas hati. Ayak lawa ni. Dia kalau pasal apa? Pasal apa? Saya tak ada lorong tu lah. Ada lorong tu syok lah ni. Ayak lenang tu ni kan. Okay, kita cari. Geng, tali ni memang dah reput lah geng. Aku urut itu pun dah terkeluar. Aduh, jam pay lah ni. Boleh lupa bawa leader. Aku jikat tu pun dah berbulu geng. Mana nampak? Berbulu. Paksa boyak liok bagi lincin. Aduh, jam. Tak apa. Kita try yang mana dah. Aku pun tak plan nak mengai kan. Biasa lah rutin aku bila cuti aku balik kampung, aku bawa road.
Jadi bila sampai di kampung tu tengok, wish, ayak lawa kan. Ayak lawa. Boleh lah, kira mana. Lepas tu beg ni tu aku bawa pulang. Barang-barang dia. Aku lupa kan, lupa. Okey, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita layan. Hak mana ada macam biasa. Hak mana ada yang tu kita layan. So macam ambil ni kan. Dia tu ambil tu ya. Tak tahu. Lepas lah. Oh, dia ni. Ikan kecil ni. Oh, tu sangkut. Sangkut dah. Ikan tak tahu. Ikan lah ni. Okey. Jom. Kita pindah pergi Alok Mantan. Okey. Sampai spot kedua ni. Ada member. Kita layan lah. Ayak dalam lagi tu. Okay gang, 10 lah kan. Aku baru nak breakfast. Tadi saya buk. Okay, buk makan semua. Nasi lemak favourite macam biasa lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Okay, jom jemput makan. Okay gang, pindah tempat kan. Ini ramai lah pula ha. 1, 2, 3 belakang 1, 4 campur aku 5. Jom kita masuk dalam. Ayah seru lah ni. Spot yang ketiga, first class. Kita layan lagi. Yang kau hui. Botol. Mana boleh botol kat sini. Sangkut lah. Gila saya pun. Sekong. Ada? Sekong lah. Sekal lah. Jom. Bi. Ramai lah tau. Dah makan. Ketam ke apa ni? Ketam ke ikan? Bismillahirrahmanirrahim. Ikan. Ikan apa? Anjir. Papu. Anak kerapu kan? Boleh lah ni. Kena sampai ke insang lagi. Koyok insang lah. Koyok insang lah kan. Aduh. Okay. Kita buka lah. Kasar.
duk. Aduh. Okey lah. Hai. Cuk ni. Dah ya. Aduh, tak ada. Sayang dia. Senji ni. Dah ya. Sayang tu. Tak ada. Aduh. Okey. Sayangnya tak dapat ni. Putih. Lucu lah tu, dia sangkut-sangkut tapi lucu. Oi. Kasar anjir kalau tu. Okey kan. Terpaksa tarik lagi betul lah. Ikan dah tak ada. Tebal-tebal udang dah lagi 3 ekor. Kita buat FG lain. Tangan macam biasa. Yang putih tu tak ada rezeki lah. Kita anggap tak ada rezeki. Okey. Sekejap pergi kat FG. Tu kita try. Kita sambung. Panas ni. Aku ingat nak balik lah ni tadi. Ni ada sambutan macam tu. Aku layan ambil lah ikat FG nak sekali. Okey. Batu sekarang tuan. Boy. Bismillahirrahmanirrahim. MJ tadi main je. Confirm MJ. Dia ambil tu rasa gigi tak. Rasa kasar, rasa macam benda belaga benda-benda keras tak. Macam tu lah. Boleh cerita kat kamu. Kalau tekak dia lain tau. Tekak dia ni dia tuk. Rasa macam belaga. Semoga hangpa faham lah. Okay. Cari. Udang dah 3 ekor. Habis kita balik. Tang mana sekak putih duduk ni? Tak jumpa dia lagi ni. Sekak putih. Di manakah kau? Okey. Aku try lah. Tang mana tengok yang best tu. Kan? Dia macam ni sekak macam ni kawan lah kan. Rasa best lah balik lah. Balik rapat dengan rebah pun tak lagi. Dia makan kalau besar-besar giliran tadi. Aduh. Besar tadi. Aduh. Aku drag aku tak boleh ikat kuat lah. Kuat agak ni. Pasal aku punya leader keput. Aduh. Apalah. Kita layan lah. Okay. Lepas tu sekarang tuan. Ayak kerah lah. Dia pun duk korek dalam tu. Dia kelang ayak. Tak pernah nak lawa. Okay. Segar lah nak tunggu. Panas semua. Panas lepas ayak. Lepas nasi semua dah. Aduh. Okay, sampai.
Alhamdulillah kan, sampai kan. Alhamdulillah kan. Selesai lah sudah aktiviti mancing aku pada hari ni kan. Sekarang hari pukul apa pula? Pukul 9. Macam-macam tak ada. Udang tak ada, keluar pergi beli jauh kat lah. Lepas tu dah sampai spot lah. Leader pula tak ada, patah balik geng. Gila dah parking lah. Patah balik. Nasib baik member ada leader lagi. Alhamdulillah. Cakap kat spot tu MJ. Lepas tu ubah main tepi hutan tu. Boleh lah kapu tekok. Saya 4-5 jari tu lah. Boleh lah geng. Abang layan-layan. Saya minggu lepas aku tak mengai kan. Jadi alhamdulillah lah kan. Turun-turun ada strike kan. Saya aku ni seminggu sekali lah turun mengai geng kan. Macam minggu lepas aku tak turun. Jadi minggu ni aku turun. Alhamdulillah. Dapatlah mencakap. Dapatlah tarik ikan kan. Tak kisah ikan apa pun. Tapi tadi aku target cari tekak putih lah kan. Tapi tak apalah, dapat ikan lagi sedap lah tekak putih. Tekak merah. Mantap. Saya kasar kat tu dah geng. Aku parking dulu. Panas kan relax tu. Okay, terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat yang menonton video ni sampai habis. Alhamdulillah geng. Terima kasih banyak lah kepada hampa semua yang dah support aku sampai sekarang ni. Alhamdulillah geng. Aku doakan semoga hampa murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan geng. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru jumpa dan baru sampai ke channel aku ni, hampa boleh bantu aku geng, tekan subscribe. Lepas tu jangan lupa like, komen dan share geng. Okay, InsyaAllah kita jumpa di next video geng. Tadi aku nak main duduk belakang tu. Lepas tu ada orang, tak apa. Dia kalau duduk sangkar ni, dia belah tepi ni lah, belah tengah tu dia tak syok lah. Tapi tak apa, aku balik terus lah kan. Pasal umpan pun ada 2 ekor lah. Balik terus. Okay, kita jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum. Okay geng, ni hasil kita ni. Ni aku lepas balik lah. Tadi aku ingat dia macam nak mati tadi. Jadi tengok dia okey lah ni. Dia sihat lah. Jadi aku lepas balik kan. Kecil kan nak makan. Okay, selamat. Hang kena ikut aku balik. Okay.